Gawang Laos bergegar seawal 12 minit permainan apabila tandukan Aidil Zafwan yang menyambut hasil sepakan percuma Fandi Osman menerjah jaring menewaskan penjaga gol Laos, Soktavi Sundala. Minit ke-35, kesilapan pertahanan negara Zubir Azmi nyaris membawa padah apabila tandukan lemahnya menyaksikan bola jatuh di depan pemain Laos, Potdavi Pomasane. Bagaimanapun, tindakan cemerlang penjaga gol negara Farhan Abu Bakar harus dipuji apabila berjaya menepis rembatan deras Potdavi. Bersambung babak kedua, Laos memperkemaskan barisan pertahanan sekaligus menyukarkan skuad negara untuk mencari gol kedua. Bagaimanapun, pada minit ke-58, benteng Laos hampir bocor apabila Brandon Gunn berjaya meloloskan diri, namun hantarannya gagal disudahkan dengan baik Nur Farhan Muhammad. Tetapi Farhan pantas menebus kesilapannya apabila menyumbat gol kedua negara hasil gerakan menarik pemain gantian Gary Steven Robert pada minit ke-76. Pintu gol Laos bocor lagi 3 minit selepas itu dan kali ini giliran Fandi Osman pula menerusi gerakan 1-2-nya bersama Nur Farhan. Faris Daniel kemudiannya meletakkan skuad Ong Kim Swee selesa dengan jaringan keempat pada minit ke-83. Ini bekalan terbaik skuad negara sebelum berdepan Arab Saudi pada Ahad ini.